Hai guys, good morning. Hari ini 24 Ogos 2024, hari Sabtu. Pagi ni kita ada dekat Mydin USJ, ada event Mydin Festival. So, untuk pagi ni kita akan mulakan dengan fun run dulu, 6.7 kilo. Kenapa 6.7 kilo? Sebab ulang tahun ke-67. Jadi dia buat 6.7. So agak lain sikit lah daripada run-run lain kan. So let's go. Baru 1 km. Okey. Go. Jom, let's go. Okey, kita dah sampai. Mana sah? Ada good back, jom let's go. Hai, balik. Okey, kita dekat 4 km. Mana laju? Kita lambat kan? Suka jumpa Sarah. Hey, Sarah. Dari United balik. Dalam basah pula. Okey, tak lari. Okey, this is last pit stop yang terakhir. Kat depan sini, kat sini. Jangan cepat pun. Kat depan. Satu. One more. Lagi terus. So actually kita dah 6.5 something. Kalau ikut jam aku 6.3. So kita ada lagi 400 meter nak sampai Mydin. Kalau ikutkan track ni, straight ni depan ni sampai Mydin. Okey tak? Macam biasalah USJ ni kita kena tunggu traffic light kan. USJ jam. So last traffic light. Jom habiskan sikit. Bantu je. Come on, let's go. Okey. Terima kasih. Tambah. Apa ya? Terima kasih. Sampai pandan. Ambil lah. Okey, pun naik. Okey. Good. Congrats. Okay. Terima kasih. Okay, thank you. Thank you. Nak satu. Ambil lah 2. Terima kasih. Itu. Share video. Of course. Bye-bye. Pasti kurang tadi. Tadi aku dah hantar Sabrina dengan adik dia balik. And aku nak cerita sikit lah. Aku mula-mula agak macam sedih lah sebab aku tak boleh start masa flag off. So aku start lambat sikit, which is 10 minutes later daripada orang lain kan. Sebab kita sampai lambat. Aku mula ingat nak sedih. Tapi bila aku fikir balik, run ni adalah run pertama untuk Sabrina. Kenalah positif and bagi semangat dekat dia untuk finishkan dia punya first run ni. And first run ni pun bukannya 3 kilo atau 5, ialah 6.7. So agak jauh lah untuk orang first time join event run kan. And dia pun bukan casual runner. Dia tak biasa run petang atau pagi. Kebiasaan kita orang walking lah. So jarang lah kita orang run. So tadi manage untuk support dia. And dia pun kuat untuk habiskan. Tapi tak push. Kita relax. Dia penat, kita jalan. Tak apa, kita relax sebab nama pun fun run kan. Tapi Alhamdulillah dia manage untuk habis juga, which is aku terharu dan aku berbangga dengan Sabrina sebab dia dapat habiskan first run dia. Congrats you. I harap you tak marah lah I ajak you join event ni sebab mesti you macam dah tak nak. Sebab mula-mula tu you macam dah tak nak join lah. Macam tu lah. So okay lah. So sekarang ni aku nak balik and aku nak rehat. So jumpa guys in the next vlog. Bye. Thank you.